Ni nak tanya, duit kau ada simpan kat tabung haji tak? Ada. Berapa banyak kau simpan dekat dalam tabung haji? Tak adalah banyak. Kadang tu sebulan 50, kadang tu sebulan 100, tengoklah. Lepas tu, duit dalam tabung haji tu kau keluar macam biasa, macam akaun bank kau. Benda tu macam biasalah bro. Kadang-kadang kalau kata terdesak, bawalah keluar. Itulah silap. Tabung haji ni dia bukan macam bank. Bukan semata-mata untuk korang collect dividen tu je. Tabung haji ni satu badan yang dilantik khas untuk melindungi dan memberi manfaat dekat penyimpan-penyimpan yang beragama Islam macam kita. Oh, macam tu Andai kata kau konsistenkan simpanan kau kat dalam tabung haji nampak kau ni ada sumber ataupun ada kewangan yang stabil, silap-silap kau pergi haji awal, dah dapat haji awal. Takkan tak nak. Kita pun tak tahu hidup kita ni berapa panjang. Mungkin besok, mungkin lusa. Betul tak betul? Kalau boleh, simpanan dalam tabung haji ni cuba konsistenkan. Dan kalau boleh, jangan buat macam akaun bank-bank yang lain. Kau memang padu apa nama? Sultan Banker, mantap.